ada tak rosak tu dia tak dapat baiki. Okay guys, ni aku nak share korang. Kalau katakan ECU korang rosak, dia ada 3 sebab ECU korang tak dapat dibaiki. And sebab yang ketiga tu, itu yang paling penting. Sebab yang pertama, ECU korang ni ada water damage. Water damage ni bergantung juga. Kalau katakan water damage tu just manja-manja sikit saja, yang tu kita boleh bantu untuk selesaikan masalah korang. Tapi kalau water damage korang terlampau teruk, itu normally memang kita tak boleh selamatkan lah. Water damage ni normally dia sebabkan apa? Okay, dia boleh jadi sebabkan banjir. Macam korang tahulah, dekat KL ni memang banyak banjir. Kalau katakan ada lopak-lopak air ke, korang bawa kereta korang just redah saja, and air tu boleh termasuk dekat enjin korang and boleh kena ECU. Yang kedua boleh juga jadi sebabkan korang pergi cuci korang punya enjin. And yang ketiga boleh jadi juga sebabkan hujan terlampau lebat. So, sebab yang kedua ni ECU korang tak boleh repair. Kalau katakan ECU korang ni dah burn. Okay, burn pun ada dua juga. Boleh jadi burn yang sikit atau burn yang teruk lah. Kalau kata burn yang sikit, kita boleh selamatkan. Tapi kalau kata burn yang teruk sampai dia dah mengganggu bot, sampai dia dah makan bot tu, memang normally kita tak boleh buat apa-apa. Sebab apa burn ni boleh terjadi tau? Okay, dia boleh jadi banyak faktor. Antara faktor yang biasa lah, kalau katakan bateri kereta korang kong ataupun korang replace bateri kereta yang baru, boleh jadi bila korang tersalah pasang terminal positif dengan negatif, ataupun korang ada tambah aksesoris ke, macam Android player ke atau kamera ke, macam tu korang tambah aksesori yang tambahan and ada buat looping atau ada sentuh dia punya wiring. So daripada situ dia boleh menyebabkan short and boleh menyebabkan ECU korang burn. And sebab yang ketiga, ni sebab yang paling penting tau, kenapa ECU korang tak boleh repair. So sebab yang ketiga ni sebabkan ECU korang ni pernah repair. Kenapa kita orang cakap ECU ni tak boleh repair? Dia sebenarnya bukanlah tak boleh repair, tapi normally kita orang akan elakkan ECU ni daripada kita orang ambil untuk repair. Sebab apa tau? Kalau katakan korang pernah hantar ECU korang repair dekat tempat lain, first kita orang tak tahu apa technician yang lama dia pernah buat, sama ada dia pernah tukar part ataupun apa masalah daripada bot korang masa first time repair. And korang sebagai owner pun maybe tak tahu apa yang technician lama tukar, sebab normally apa yang berlaku dekat dalam bot, apa yang technician tukar, normally memang owner tak akan ambil tahu. And lagi satu, kita orang ni sebenarnya tak naklah dipersalahkan atas salah yang bukan kita orang buat. So ini adalah step untuk berjaga-jagalah daripada kita orang. Okay guys, so kalau kata korang nak beli ECU ataupun korang nak repair ECU, korang boleh contact kita orang. Bukan saja ECU, kita orang juga ada pelbagai barang elektronik untuk kereta. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh klik link di bio ataupun korang boleh PM kita orang sekarang. Okay guys, jumpa next video.